Ini kita nak check duit raya punya ni. Ada apa kat belakang dia. Assalamualaikum semua. Hari ni kita ada duit ni. Duit ni Amah pun nak tunjuk ada apa di sebalik duit ni. Okay Amah, cepat buat. Laser dulu Dia kena laser. Belakang. Tak nak guna yang lampu biru tu. Kita tengok ada apa dekat duit ni. Lagi warna putih. Belakang warna biru. Boleh nampak tu. Belakang pula. Janganlah bergerak. Biar Umi yang bergerak. Nampak tu. Dekat belakang ni. Dekat belakang duit Rafflesia ni. Bunga Rafflesia ni. Ada tulisan RM10. 10. Kalau kita tak ada guna lampu tu, kita tak nampak lah. Kalau guna lampu biru ni, kita boleh nampak. Kita nak cuba duit lain pula. Okay? Okay, sekarang kita nak tengok duit RM100 pula. Ada apa dekat dalam dia. Okay, Amah. Tak ada apa-apa ni. Tak nampak apa-apa. Dekat yang putih ni. Belakang pula. Ini tak nampak sangat tu dia. 100 dekat Gunung Kinabalu. Bukan. Ini dekat apa ni? Dekat Sarawak ni. Pinnacle. Cantik kan? Okay, kita try duit lain pula. Okay, yang ini duit RM1. Jom kita tengok nampak apa. Dekat bahagian depan ni biasanya kita tak nampak apa-apa lah. Nampak yang macam kita nampak ni je. Tapi kalau pusing, sekejap. Tu RM1. Lepas tu nampak apa lagi dalam tu? Ada ayang-ayang. Ada wow kecil. Mana? Tu nampak tu RM1. Lepas tu dia ada satu wow kecil. Kalau ni. Sekolah Kebangsaan Bukit apa? Yang ni RM5. RM5. Kalau kat depan dia tak nampak apa-apa. Kat belakang. Kat belakang. Tempat tu ada tu sini ada RM5. Nampak ni? Tu gambar rusa. Pelanduk. Lepas tu dia tulis RM5. Lepas tu nombor 5 ni dengan burung. Cantik kan? Okey, yang ini duit RM50. Cepat. RM50. Dekat yang bulat tu apa? Tak ada apa-apa. 50. Terang sangat kot. Kat sini cantik. Nampak kat sini. Nampak 50. So, kat belakang ni kita tengok. Apa tu? Nama kau siapa dah dia? Itu 50 lah. 50 dengan apa dia tulis? Dia. Sini, kat sini ada tulis. BNM 50. Kau tak buat ni. Tu ada gambar. Ada gambar apa tu?